Mai tak perasan dengan anggaran nilai sekitar RM25,000 sebenarnya banyak benda kita boleh buat bila dah ada 10 dinar dalam tangan. 10 dinar ni lebih kurang 42.5 gram, emas berketurunan 999.9 dan ini adalah item paling besar dalam keluarga Dina. Kalau anda bergaji sekitar RM5,000 dan belum ada simpanan 10 dinar ini, memang sesuai dijadikan simpanan kecemasan, backup jika berlaku apa-apa situasi. Kalau anda buat bisnes pula, emas ni boleh jadi tempat simpanan keuntungan sebelum rolling modal pusingan bisnes. Dan kalau anda ada impian nak umrah dengan pasangan, 10 dinar ini boleh jadi matlamat yang sangat realistik untuk anda capai. Sebab dalam simpanan emas, anda hanya perlu target matlamat gram emas sahaja. Itulah yang membezakan penyimpan emas yang berjaya dengan yang simpan tidak konsisten. Nak dapatkan 10 dinar ni sangat mudah. Ada bajet besar, boleh beli secara bayaran penuh. Tak ada bajet besar, boleh kumpul gram sedikit demi sedikit dalam akaun emas Gap Public Gold. Cukup 42.5 gram, bersamaan dengan 10 dinar, anda dah boleh keluarkan emas ini. Belum ada akaun dan mahukan bimbingan sepenuhnya? Boleh isi beg biru di bawah untuk saya bantu sebaiknya.